Ya. Okey, faham. Okey, faham. Biru. Bagi dia naik tu. Lagi pun tengok bungok ni, hantu tak nampak. Yang baru masuk boleh punch card, geng. Bantu Betul-betul berkat. Kita bagi host lagi seorang tu, bagi naik depan lagi supaya tak nampak lah. Dia tak nampak jubuk ni. Kesian kat Beaver. Terima kasih Abang TMC ya. Saya perasan Abang hampir setiap hari ya hadir ya. Abang Mok Syam. Kalau puasa lengoh tepi-tepi pakai satu jari, apa boleh tekan macam piano, 3 jari. Macam tu. Macam tu. Aduh. Assalamualaikum. Wahai penghuni di sini. Wahai bangsa jin. Ayo. Perwujudkan diri kalian. Perjelaskan lagi. Perbunyikan apa-apa suara. Jika kau mampu. Hadir. Hah? Mana wangi? Ni apa ni? Ni apa ni? Cengkerik ya. Okey. Mana wangi? Pondok sarapan. Sini. Bau bunga ni bukan bau. Ini bau bau tu weh. Yang kapur barus. Bau kapur barus. Apa tu? Sumpah, bau kapur barus. Kapuk barus. Kapur barus. Takkan tak tahu kapur barus? Pocong ah. Kapur barus tu jangan kita meninggal tu yang sapu badan tu. Pocong tu. Tak, dia pocong dia tak bau ni. Betul bau apa? Pocong dia bau busuk. Oh. Bagai? Bukan bau bangkai. Ini bau kapur barus. Geng, sumpah geng, saya bau kapur barus geng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada bau sikit, saya tak tahu ni apa dia, tapi abang kata tu kot. Kapur barus ah. Kapuk barus. Apa? Kapuk apa? Kapur barus. Kapuk barus ah. Kapuk barus ah. Sini kot. Kita kalau kita meninggal, kita akan pakai satu bedak je. Bedak tu yang kita akan pakai. Okey. Okey. Pada pokok dia kat sini ke? Dia kapur baru bukan pokok. Habis tu macam boleh bawa kat sini. Tak tahu pula kapur baru pokok. Aha, check meter. Ghost tube. Penuh geng, penuh. Penuh geng, penuh. 5-4 bah. Pakai ghost tube. Saya pakai ghost tube. Dah lalang macam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mana benda tu? Bismillahirrahmanirrahim. Mana benda tu? Dan tak nampak bang. Macam kita pergi tengok apa malam tu. Funny. Dia kata funny weh. Dia kata funny. Ghost tube. Ha? Like sikit Abang Sabang.
Apa? Apa binatang masuk dalam mulut tu? Ha? Ha? Ya, ya, ya. Kapak barus, ha? Barus, kapak barus. Kapur barus. Ah. Tahu lah Cik Lee kau baru tu apa? Abang Kajah bagi tahu ni orang apa mayat ni. Berat mayat ni. Kita akan dimandikan akan dengan kapur barus, kita akan dibajukan dengan kain kafan. Baik. Relax sikit dari jauh. Perfume untuk air kita, sabun untuk air kita. Sabun untuk air kita. Sudah hilang bau dah. Kat bawah tu Viewer bang, 7 orang ni. 7 orang Alamak. Cik Lee. Jangan. Apa tu? Viewer. Apa tu? Hai. Ni apa ni bau pula? Sini. Saya tak tahu apa dia. Sini. Belah sini. Tarik tengok. Ni bekas bau biasa. Bau wangi. Kan? Bau apa tu? Tahu, tak bau wangi. Abang first tengok ni. Main kat Bukit Dio tak ada bau macam ni. Terima kasih Kak Ida hadir. Jom kita naik atas kan. Takut pula saya. Duk bau wangi. Takut nanti je aku terbang tu. Tak apa. Takut nanti je aku terbang tu. Tak apa. Aku kat bawah. Mana yang takut? Assalamualaikum. Mi, tolong masuk Zat dalam live tu abang. SOA. Dan test screen Zat. Bagi dia naik sikit. Biar dia. Dan test screen Zat. Bagi dia naik sikit. Biar dia. Tolong Sami. Bagi dia naik sikit. Biar dia. Panak geng. Ni kali tak. Balik teruk ah. Yang turun aku. Okey. Okey ya? Saya okey pula hijau. Kerja pula. Mi. Tolong sikit tapi bagi like. Dia lama tahun. Tu like sendu tu. 888 tu apa mana? Mana 888 tu apa mana? Apa bunyi tu? Burung apa tu? Walkie-talkie tak bawa? Kat base. Base, walkie-talkie tak ambil tadi. Base, walkie-talkie tak ambil tadi. Makin lag ah. Benda tu gangguan kot. Macam nak ulang balik tu. Teruk tu. Hampa tak tahu Nak naik sampai atas ke apa? Bukan. Kalau nak naik, dia suruh ulang balik. Penat weh naik bukit weh. Kalau jalan depan tu turun, tak apa. Lebah pula. Jauh sikit lebah. Kita nak naik atas ke tu bawah balik? Ada sikit-sikit lah. Ha? Nak naik kat turun? Nak tengok pokok petai tu lah. Tak tahu pokok dekat mana. Pak Ngah dalam live lah. Sana, Pak Ngah dalam live lah. Ada. Okey. Saya naik nak pakai wifi saya. Abang pakai wifi ni? Yang ni saya rate 1. Ini Selcom. Selcom rate 1 sama. Yang ini Saya, oi. alat tu ya. Ni kau sangat ah. Tengok. Tengok habis. Abang try hotspot saya. Tak apa Ustaz. Kau tak boleh. Try hotspot saya nak naik juga.
Tak saya boleh. No wonder lah. Saya pun lihat juga kalau ring. Saya gerak sikit. Okey, moderator, saya akan buang stiker. Tolong bagi tahu kat mana. Okey. Okey, ada. Hijau. Tak. O-ring. Allah. Satu viewer tak masuk. Saya pun O-ring juga. Ha? Tak sempat lah. Amin. Okey. Tempat yang kolam tu, yang tadi nampak ni kat kolam. Okey. Apa pelan-pelan tu. Saya turun belakang. Saya nak bagi viewer tengok Ustaz kat belah atas. Nak bagi viewer tengok belah atas. Nak naik balik. Tak, naik sikit-sikit lah. Tak kat mana saya boleh. Penat ni. Nanti kalau abang turun, nanti macam mana? Belum seorang. Boleh kot. Boleh kot. InsyaAllah boleh. Oh, aku naik dengan aku turun dengan hang. Ha? Ni. Aku turun dengan hang. Kawan tak ada line tu. Sorry kan, terkentut dia. Okey. Saya naik tu. Bagi nak tunjuk kat viewer kata boleh hijau. Bukan kat atas rasanya. Saya hijau bang. Abang makan. Saya hijau. Dia kuning tapi dia hijau juga. Dia tak merah lagi. Saya keluar Ustaz. Cuba. 1, 2, 3. 2, 3. Pasuk saya. Kokok boleh? Ya Allah. Enable. 1, 2, 3. Jantoba JANTOBA 1, 2, 3. Sayang kalau kita tak naik. Dah sampai. Tak tahu bila nak main lagi. Seram ni. Nanti ni. Tiga bawah. Dia tak bagi join. Unable to join. Saya keluar, saya check. Abang kena disconnect sana kot. Wifi sana kot. Saya O-ring. Saya hijau. Okey, faham. Mana? Boleh? Sorry, kita ada gangguan. Password pula. Dia kata apa? Rafizan. JN123 JNTOBA. Rafizan iPhone kan? 122 pula. Alright. Okay, kita ada gangguan internet ya. Kita bagi connect hotspot tu. Okay. Boleh? Boleh. Masuk. Boleh masuk? Boleh masuk. Okay, jom. Saya hijau ni. So, red one okey ya. Steady lah red one. Boleh? Hijau, merah. Okay. Jom. Dia merah tapi dia... Saya O-ring, abang merah. Saya hijau, abang O-ring kot. Lagi? Berjelaskan lagi. Berbunyikan lagi suara-suara kalian. Okey, hijau sini bang. Mon. Thank you Mon. Jangan Mon. KST punya viewer P lah dekat. Tak apa, tepi-tepi seorang. Saya tak seorang. Tak apa, tepi-tepi. Tak apa, tepi-tepi support. Bawang ni balik. Ya. Bawang ni balik. Okey, line. Kang Ran, thank you. Okay, line okay. Line okey ya? Thank you. Okay, line okay. Line okey ya? Tak mau saya nak seorang, abang tak naik. Rancak ah. Thank you. Oh iyalah. Oi, nak pergi tak? Ada pondok geng. Ada bau kapal baru.
Bau, ada bau kapur baru. Tapi lag sikit lah. Sebab dia O-ring. Abang naik dulu. Boleh masuk saya? Selepas tak? Oh, laluan tepi ni kot. Tepi ni? Boleh laluan? Oh, nak tahu nak tengok laluan depan ni. Wih, merah. Saya merah. Sama. Merah. Saya merah. Oh, kawasan tu memang merah. Oh, ni ada What? Faham. banyak lah. Ada warna merah. Weh. Nampak apa? Nampak? Sekali benang. Ha? Nampak apa sekali benang? Oh, lah. Nampak apa? Nampak macam dia. Nampak kan? Nampak macam dia, geng. Kan? Sekali benang lah, sekali benang. Geng. Tapi tapak kasut getah. Hui, terkejut. Masuk ada pondok ni, Jan. Ni jalan dia, Jan. Tapak kasut. Ha? Ni jalan dia. Boleh? Tak boleh, semak kan. Semua. Tak apa, kita naik atas dulu. Tak kat mana kita boleh. Saya tadi nak tengok pokok petai tau. Tepuk petai kat mana? Azwan hadir. Terima kasih hadir. Kau bawah ni. Kami bukan nak main kat sini, tak maaf. Ada jiwa yang berbangsa. Ya. Cuma laluan ni akan... Pokok petai pun dia tak biasa tengok. Baru je ni. Bukan. Nak tengok kat sini ni. Yang kat sini ni. Pasal ada entiti kat sini. Cik Mun, ada entiti kat sini, Cik Mun. Ada entiti dekat pokok petai tu. Cuma kami tak nampak kat tengah sebab dia pakai pokok petai tu besar. Nak tahu juga. Tapi yang Cik Lee abang tadi pokok petai tu bukan kat atas sebab dia main kat bawah. Oh, kita naik atas lah. Kita dah dekat atas. Kita nak berkat lemak lah. Kita bakar lemak. Kita dah lama tak pergi gym. Angin. Ni bau Bang. macam Kan, bau busuk kan? Kan? bau busuk. Bau apa tu? Bau macam dia bukan hamis, dia macam hapak. Bau apa? Bau hapak. Macam pakaian yang lembab-lembab. Macam tu? Yang dah lama sangat. Oh. Lama sangat. Oh. Bau apa? Cik Lee, pokok petai tu dekat bawah ke dekat atas, Cik Lee? Tanya tak Cik Lee? Bau kepam betul? Bau kepam. Bau kepam. Bau kepam. Bau kepam. Bau kepam rumah lama yang baju tu memang dah lama Tinggal. tak Ya. basuh, berpeluh, ada bau macam tu. Kepam. Bau kepam. Sekarang kalau mic kat saya bau kepam ke? Bau kepam ke? Betul. Punya. Weh, jaga bang. Naik atas. Pasal. Semut. Oi, kongkiak. Naik atas. Lari. Kongkiak je. Lari dulu. Oh, kongkiak. Oh, kena lari dulu. Kena menyelamatkan diri. Nasib baik terperasan bang. Abang duduk berdiri tangan tu. Nasib baik perasan. Kongkiak banyak. Oi, kongkiak. Nasib baik. Kat mana pokok petai tu? Tanya Kat pokok petai tu. Ini komen tak naik. Nampak? Gambar okey tapi komen tak naik. Keluar balik kot. Pasal ada off tadi terdekat. Ada Satina. Ada Satina. Okey. Ada Satina boleh tak mau tengok komen. Untuk viewer tak mau tengok komen. Tolonglah. Dah lama tak buat live. Tu lah. Dia tembang. Padahal orang lama. Kadang-kadang orang lama. Tembang engagement tapi sini ni lah tak tahu. Tu ada orang dah tua lah. Hangit. Cik Lee. Pokok petai tu kat mana Cik Lee? Kami dah kat atas. Tanya Sat. Tak nampak pokok petai langsung kan? Bau kapok bagus ada atas ni. Kan? Dia macam ni. Sat ingat dekat sebelum tokong tu kita kena lari je. Ada dengar suara macam gelap. Lagi? Perjelaskan lagi.
Ayo. Wujudkan diri kalian. Jika kau mampu. Tu buat kepam tu. Padahal ni hutan tu. Mana hutan bau ni kan? 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 Pelik lah. Sebab tu orang pergi hiking. Hiking ni kita nak ambil udara segar. Tak ada bau-bau busuk ni. Yes. Kecuali bangkai lah kan? Bangkai binatang kan? Gaung kan? Bahaya kan? Gaung kan? Cik Lee. Kat mana Cik Lee? Petang Cik Lee. Dekat bawah ke kat atas? Kami dekat atas ni. Tapi kami nampak sekali kat bawah. Nampak pokok betul kat atas. Nampak. Tadi bila kat bawah pokok petang kat atas. Tapi bila sampai atas ni nampak pokok hutan nama ni. Yang pondok makan tu kat mana? Pokok makan atas ni. Jom kita pergi. Dekat lagi tu. Tak sampai lagi tu. Oh, sedap. Segar je. Apik. Sini bau. Tadi bau kapur bagus. Yes. Lepas bau kapur bagus dah sangat. Kapur bagus dah sangat kuat. Mula-mula bau wangi pokok bunga. Lepas bau pokok bunga wangi, bau kapur bagus. Lepas tu, ni bau kepam. Pukul 3 baru juga geng. Jangan ikut kami. Kalau kau berani, kau tunjukkan diri kalian. Ya, hadir. Kau dengarkan suara-suaramu. Hadir. Wujud. Lagi. Ni apa ni? Busuk lah. Apa ni? Pokok. Batang pokok. Oh, patah memang. Tu. Ya Mak Syarajim. Ya Mak Syarajim. Ya Jarat. Ayo. Perjelaskan lagi. Hang stay pun network. Hangit betul. Bawah okey lah. Okey lah. Okey. Untuk demi viewer 100 orang mata menang. Assalamualaikum. Tap 2 jari. Ya betul. Waalaikumsalam. Terima kasih Adil. Tap lagi geng. Tap lagi geng. Tap lagi geng. Jangan kenok geng. Tap lagi geng. 300k insyaAllah. Target 200k dulu. Sakit kaki geng. Sakit tapak kaki weh. Macam daripada ikut lah. Kan? Ha. Sebab bau tadi tu. Macam daripada ikut lah belakang. Lagi. Perjelaskan lagi. Saya rasa macam ada benda tengah tengok kita kan. Buat kan. Ya. Tengah mati kita. Sebab bau ni tak hilang langsung ni. Bukan bau daripada saya. Ha? Kan. Kan ha? Bukan buka tenjang. Jangan kalau kentut saya tinggalkan dia. Oh ni. Tengok dancing leaf. Ha? Cuba tengok. Dancing leaf ni namanya dancing leaf. Nampak? Goyang dia macam yang. Oh, sakan dia pun. Sakan dia bergoyang. Baik. Nampak? Yang belakang pokok tu apa? Putih-putih tu. Baik. Oh. Takkan pucung depan tu. Tu lah tapi nampak macam batang kayu kat yang batang kayu putih kot belakang daun. Hei. Nak dengar kan? Ha. Tak apa. Nak, Goyang. dia nak main-main ni. Ayo. Lagi. Dia goyang sangat ni. Perjelaskan lagi. Terima kasih pasukan. Wujudkan sosok-sosok kalian. Kami tidak mau mengapa-apakan dikau. Datang kami hanya ingin merungkai. Sabang, pacak sah. Lain hijau sini. Tak boleh tahan lah. Tahan lah. Tak nak minum ayak, tak nak minum sokok batang. Berbincang relax Zat. Tahan naik bukit ni. Sudah salah step. Patutnya apa ni quarters dulu. Kan? Teruk sangat. Ini dah penat ni tak tahu boleh pergi quarters ke tak. Tapi quarter lain okey kan? Quarters kan okey. Ya. Tepi-tepi lagi geng. Ayo geng, tepi-tepi lagi.
Terima kasih hadir. Terima kasih hadir. Terima kasih Pak Syukri. Mari. Abang Syukri hadir. Jelaskan sosok-sosok kalian. Datangmu tidak dijemput. Terima kasih Pak Syukri, Pak Syukri. Pulangmu tidak dihantar. Maka menjelmalah dikau di mata kasar kami. Jelaskan suara-suara kalian. Terima kasih Pak Syukri. Abang tak rokok ah? Bisa? Oh, tak nampak pun. Ada banyak kali sah buat. Ya. Tak lain sah. Tak. Tak nampak Izzak. Dah, tu yang tadi beli okok ni. Terima kasih Abang Syukri. Tu yang tadi beli okok ni. Terima kasih Abang Syukri. Terima kasih sponsor satu live baju kat Kamar Seram. Boleh bantu taping dulu gang. Jangan kenok geng. Jangan kenok geng. Bak kata kita jangan kenok geng. Oi. Sak nampak jatuh oi. Macam benda jatuh lah, bukan kanting. Macam benda jatuh. Ha. Macam benda besar jatuh. Kan? Belah kiri saya tak sat. Belah kiri tepi. Terima kasih geng. Kau pura kasih besar ni. Terima kasih geng. Kau pura kasih besar ni. Terima kasih hadir. Orang-orang baik. Alhamdulillah. Kan? Ya, gerbang cantik ya. Nampak screenshot geng. Ya, nampak macam gerbang kan. Screenshot geng. Terima kasih Yong. Tap lagi geng. Bawah ada bersih. Kan? Ha? Hui, betul lah. Ada daun. Ha? Bawah bersih. Ha? Bawah bersih. Nak screenshot juga. Ya. Gerbang kan. Okey, jom. Okey, jom. Mana? Bila line slow memang dia sendu sikit dah Vivo bang. Sabarlah bang kita. Dah main-main dah kan. Sebab kawasan bawah kita boleh main sejam lagi kan. InsyaAllah boleh. Ada lagi? Tak ada bau kapok? Ada lagi ya? Weh jahat. Weh. Jauh juga orang nak makan nasi ya. Betul lah kata Pak Ngah. Tak. Tak berbaloi nak makan nasi atas ni. Bukan nak naik atas tu makan nasi lemak saja. Oi. Ha, memang tidaknya betul lah. Jauh juga. Kecuali nak hiking boleh lah. Nak tak pergi kiri kanan? Pokok sana apa mau? Kanan lah. Jom kita tengok. Mungkin pokok petai dekat sana. InsyaAllah. Cik Mun, tepi-tepi lagi Cik Mun. Jangan kenok, berapa kira bang? Lagi Cik Mun. Jangan kenok, berapa kira bang? 16 kira. Tepi-tepi lagi geng, tepi-tepi geng. Bagi FIP sikit. Oring pula sini. Oring pula. Oring. Bukan, dia line dia oring. Oring nak ke merah tu. Hijau balik. Sorry kan, pegang bawakan saya agak goyang sebab jalan tak rata and then naik bukit dah. Lagi? Ada suara? Ada suara? Lagi? Bunyikan lagi suara? Dia bunyi. Kan? Ya, lagi? Kamang siut. Siapa dengar suara? Tekan satu geng. Dah bunyi, dah bunyi. Ada bunyi suara. Bulu roma ni cakap ni.
Lagi. Dia bunyi. 2 kali. Dengar suara tadi ha? Ya, siapa dengar tadi tekan 1 geng? Mi semua dengar suara ha? Dengar mi semua. Dengar belah sini kot tadi. Belah sini kot bang. Belah belakang. Belakang, saya dengar belakang. Belakang. Lag tu weh. Terima kasih Abang Syukri. Terima kasih. Okey, mak 4542 dengar. 1. Hey, betul. Betul Afiq. Betul. Ya, dengar ha. Dengar jelas kan? Wahai makhluk di sini. Wahai penghuni di sini. Perbunyikan lagi suara. Boleh jelaskan lagi? Hadir. Belakang tu dengar ni. Bawah. Ha? Belah belakang bawah. Dengar kuat tu. 3 orang dengar. Apa? Dia nak pancing ni. Bang, pancing. Pancing. Kita nak pergi sarapan pagi tak dapat. Dia pancing kita kat belakang ni. Sangkut kita kat sini. Live weekend. Ha? What? Ui, jangan. Verified. Kak cantik berada pokok. Elok je tadi ha? Pokok ni kau. Ya betul. Tak nampak pun. Kat pokok ni kau. Kakak. Oh kak. Oh kak. Mai turun mai. Nak rebonding rambut hang balik mai. Yang tu bukan suara orang bang. Bukan. Pasti. Suara dia. Bukan musang bang. Musang tak bunyi gitu. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Macam kain putih menekan apa? Dalam belai ada baru. Ha? Dia ada skill baru tau. Kita buat live. Dapat reward. Establish reward from this live. Ni. Tok Nisai perasan kau tadi. Apa tengok yang ni sih. Okey, Mak Syam. Oh dah. Dia pun nak dengar. Dia kata slow nafas. Dia kata kami pun nak dengar. Tak boleh. Perasan enggak pokok ni ke Tok Nisai? Kat pokok ni ke? Betul ya? Tak sia-sia naik atas. Betul tak? Lain memang kacau lah. Kat pokok mana aku? Ayo. Perwujudkan diri kalian. Wahai penghuni di sini. Wahai penghuni di sini. Perjelaskan lagi. Perbunyikan lagi. Kami berdua hanya berungkai. Dan tidak. Kami berdua hanya berungkai. Dan tidak menjawab. Perwujudkan diri kalian. Hadir. Ada. Lagi. Ya Surajin, ya Rija Gaib. Perjelaskan suara-suara kalian. Lek. Abang, lek. Jom. Lari bang. Lek. Merah tu. Lari tu. Dia kacau pula. Dia dengar suara je. Seorang 4 kali lah. 2 kali. Lek tu ya. Lek tu. Merah sini. Sini merah kan. Okey, ni kuning baik. Ni kuning. Makasih Abang Syukri. Okey, ni kuning baik. Ni kuning. Makasih Abang Syukri. Terima kasih rezeki. Yang belum basket boleh tolong basket geng. Okey, belum basket boleh tolong basket geng. Okey, saya ada goodie bag saya nak letak. Pokok yang boleh goodie bag. Okey, nanti. Lag teruk ni. Merah tu merah Merah. Sabar. Dia lag. Merah. Sabar. Dia lag sikit. Okey, goodie bag. Hampa boleh ambil untuk basket geng. Ataupun hampa simpan untuk esok lah basket. Dia dengar bunyi dia lag terus tau. Hangit dia lag terus tau. Hangit betul. Ha? Seorang bang. Seram kalau seorang ni bang. Woi.
Apa tu? Lebah. Abang jangan jauh sangat bang. Berapa? Takut line tak ni. Takut hotspot kita. Connect lagi ah? Jom. Connect lagi kan? Jom. Abang connect ke tak connect? Connect. Oh okey. Kira tadi rate 1 okey lah. Takut nak serang sekejap ni. Serang. Hello. Oh. Maria lah kain putih tadi. Alamak, saya nak kena check balik hati. What? Depa nampak apa kain putih dekat pokok yang abang suruh tadi? Tak ada dah. Tak ada dah. Hilang dah. Oh, lag tu merah. Lari. Lag. Seram selalu hati. What? Depa nampak apa kain putih dekat pokok yang abang suruh tadi? Tak ada dah. Tak ada dah. Hilang dah. Oh, lag tu merah. Lari. Lag. Seram selalu lag. Kan? Oh, dah SS Okey, You mobile teruk ah. you mobile. Sekejap. Abang tak boleh mobile. Ni Rajan lagi buku bagus. Apa dengar Dia memang pengkok dia tak ada lesen ni. Dia nak screen satu. Orang putih depa tak suka sendawa. Depa suka berkentut. Wih, lebah. Wih. Lag ah. Wih, lebah. Wih. Lag ah. Sampai depan ni. Bye. Baru nak. Oh, hilang. Merah, saya merah. Sagi boleh minta try kot ah. Uji nyali kat pokok dalam pondok Pak Ngah. Kan? Ni masalahnya line hilang. Saya tengok. Ada. Saya buka. Ni. Buka. Line saya pun teruk ni. Tu. Bukan jantung apa bukan? Dia tadi iPhone. Jangan mulai. Saya nak check hotspot saya. Sorry geng, line dah teruk ah. Sorry. Saya minta maaf ah. Sabar. Sorry ya geng Sorry KST nanti saya ni baru belajar buat live. So jangan marah Lag teruk line kata ni. ni. Lag teruk. Okey. Live. So jangan marah Lag teruk line kata ni. Lag teruk. Okey, baru okey. Okey, boleh? Okey. Boleh ya? Sorry minta maaf. Kan sebabkan saya hampa terpaksa tunggu minta maaf sangat. Tak ada hal. Saya baru 2 kali je buat live kan. Saya tak pernah buat live sebelum ni. Untuk bulan ni lah. Saya baru 2 kali je buat live kan. Saya tak pernah buat live sebelum ni. Untuk bulan ni lah. Untuk live house. Ini Ada saya pun drop juga. Saya lag ni. Tadi depa dah tanya pokok petai. Lag teruk. Lag teruk ni. Lag teruk. Tapi dah hijau. Masa dia pastikan baru dia rasa. Person you are calling is not reachable. Sorry. Lag sini. Lag kan?
Oh, dah ni baru okey. Jauh juga pondok tu. Jauh juga pondok tu bang. Okey, baru abang masuk. Baru nampak abang masuk. Abang menyahok baru masuk hotspot saya. Menyahok baru masuk hotspot saya. Sini. Ui, lag teruk kan. Kan. Saya oring, saya oring. Tapi jom. Saya pula oring kat sini. Geng, siapa yang tak ada coin, boleh ambil nanti dalam goodie bag. Apa boleh punch card, geng. Ya? Satu coin saja punch card. Tetap lagi, geng. Ni oring, oring. Tetap lagi, geng. Ni oring, oring. Terima kasih daripada Sabah hadir. Terima kasih. Terima kasih daripada Sabah hadir. Terima kasih. Okey kan, okey kan. Dia yang buat live buat apa buat live. Video kacau. Video pun kacau. Video lain tu kacau. Tengok kan. Pondok. Tengok sarapan. Sarapan. Oi. Apa dia? Tekan batu daripada atas pokok. Oh, tak apa. Kan? Tekan batu kot. Tak ada apa ke dia? Dalam semak ni kat belah tu. Lag lagi. Oh ya. Makasih banyak taping. Makasih banyak taping. Oh. Kan? Kan? Bang, merah tu bang. Ada oring. Ada oring. Okey, oring. Dia oring okey lagi, jangan merah tu Merah tu habis jangan. Tinggal 10 viewer tu Taklah boleh 10 viewer kalau dia tu lama. Macam ambil abang ni. Tak ni. Tu. Abang 10 viewer ni. Kalau dia tu lama. Macam ambil abang ni. Tak ni. Tu. Abang 10 viewer ni. Ni 67. Dia terlalu saya. Ni Sebab aku dah drop habis ni. lag ni. Udah. Tu. Baru balik aku baru ni baru ikut angin lah bro. Lebah ni pun dia ikut cahaya. Ha. Patut duduk main dekat baju, dekat perut. Mak geng malam ni saya punya line lag. Kita main bawah sat, lepas tu kita pergi kota sah bang. Kita main bawah sat, lepas tu kita pergi kota sah bang. Kan? Tak boleh buat apa atas ni. Tadi lagi kena end, start balik lah. Itu je lah. Nampak dah? Tu, signboard. Kebersihan bukit tu. Kebersihan. Oh, jaga ke bukit ni. Oh. Memang lag teruk lah. Bang. Kan? Tak boleh buat apa atas ni. Tadi lagi kena end, start balik lah. Itu je lah. Nampak dah? Tu, signboard. Kebersihan bukit tu. Kebersihan. Oh, jaga ke bukit ni. Oh. Memang lag teruk lah. Saya try.
Tu depan putih dia kata. Dia kata depan putih. Tu bukan, tu signboard tu. Kak, signboard kak, signboard. Bang, Rewan teruk sini bang. Pakai U-Mobile. Pakai U-Mobile. U-Mobile yang mana pula? Saya punya jantung bawah, jantung bawah. Masuk jantung bawah. Jantung U-Mobile okey. Masuk U-Mobile. Masuk U-Mobile. Ni dia dah masuk apa wifi. Okey. Masuk U-Mobile. Unify. Unify ya. U-Mobile okey pula. Aduh, hilang dah. Ni kot, yang putih ni kot. Akak, yang ni kot. Oh, bukan Cik Fah. Dekat Sungai Malaya. Bukan, dekat kawasan ni memang atas bukit lah kita naik ni. Jauh jugalah kita naik ni, hiking ni. Sebab tu lag dia boleh tahan. Bukan apa yang lag, saya yang lag dekat atas bukit ni. Kawasan perhutanan lah. Memanglah, main dengan naik bukit-bukit ni memanglah, kan? Unify pun lag balik. Ya. Dan Toba dah punya password apa? Sama. Jantung bawah sama. Cek balik. Try. Jantung bawah pasut. Jantung bawah tapi J besar depan. Tiap-tiap lagi geng. 1, 2, 3. Ya, J besar. Red one okey. Jauh dia makan dia. Kira dia pun nak beli barang, tak naik barang susah. Dah SMS dah wasabi kat Jan. Okey. Jan, ada wasabi dekat hang. Okey. Ada wasabi kat Jan. Okey. Jan, ada wasabi dekat hang. Okey. Gambar yang kakak tu katanya. Kak Cik Mun. Dia. Tunjuk dulu. Ni satu. Nampak? Ni satu. Okey, screenshot. Okey. Ni satu. Ya, lah. Yang ni satu. Dah cahaya. Okey, ni satu. Nampak putih? Weh, iyalah. Agak putih. Kan? Agak putih. Ni satu. Ada akak putih ya. Ada akak putih kan? Ada akak putih kat sini. Malah ni jackpot lah malah ni. Ayo. Perjelaskan lagi wahai makhluk di sini. Perwujudkan diri kalian di depan mata kasar kami. Hadir. Terima kasih Capit. Terima kasih Capit. Terima kasih hadir. Terima kasih hadir. Kiong tu. Ada lagi tu. Kira kata apa? Gangguan. Ui. Bang. Nak pergi lah? Nampak ayah macam nak turun macam ni teruk ni. Turun. Nak pergi tak? Turun lah. Turun balik Kan? Macam jauh bang. Betul lah kata Pak Ngah tu. Tak ada berbaloi ya. Terima kasih Fat. Terima kasih. Terima kasih Bosi Rezeki. Nampak tadi ni semua. Okay, kita lagi patah balik. Kita nak pergi di rumah pusaka Pak Ngah. Boleh hantar dekat DM saya. Bagi jelas sikit. Weh, bawa kau baru tak hilang Kan? Dia ikut ni. Jangan ikut kami. Kalau nak ikut tunjuk daripada depan lah. Ya. Ayo, perjelaskan lagi. Kau baru nak bawa. Kan? Yang ni baru dia. Betul. Aku tahu nanti bila aku dah nak tinggalkan dunia ni pun aku akan pakai yang sama juga. Tak sampai nak pergi bau. Nak tunjuk daripada depan. Ya. Perbunyikan lagi apa-apa suara. Lagi sikit. Jan, tak apa Jan, tak kapan Jan. Okey. Terima kasih Jack Sparrow. Ya, bukan apa barus. Lagi nak tanya Pak Ngah. Adakah benda ni biasa kat sini? Atau luar biasa? Sayang lag. Lag lagi. Merah pula. Hangit. Lag. Tak lagi geng, 200k geng, insyaAllah. Geng, 200k geng, insyaAllah. Saya dah takut saya isap rokok. Nak kemas sekarang kan?
Nak kemas sekarang kan lagi? Okey, okey. Sekarang nak tunjuk kat viewer. Nak tunjuk viewer, saya hantar sekarang. Apa sebab apa tengah buat live dekat apa yang penuh. Oh, okey, okey. Oh, 2 phone dah? Satu lagi kat mana? Satu lagi nombor lain. Jodoh buka live TikTok 2. Jodoh buka live TikTok 2. Oh. Nak tengok apa live. Oh, faham. Faham. Buka live teruk. Kan? Memang dia kacau lain lah. Memang minta maaf lah malam ni. Mesti ramai yang kecewa. Kalau nampak kecewa, saya lagi kecewa, geng. Masa mereka main kat bawah je. Kan? Kan? Cuma kita yang naik atas kan? Apa? Kita kurang-kurang kita naik atas. Weh, bang. Pasal bau macam plastik belakang, terbakar. Kan? Aku bau juga. Kan? Apa? Siapa yang belakang plastik? Kuat ah. Kan? Bau plastik bakar. Kan? Kan? Bau plastik bakar. Kan? Kat sini bau plastik bakar pula ni. Takkan bau. Bau dekat sini. Kuat dah. Wah, bau dia. Kau barang saya terbakar apa? Cek tengok. Mana ada barang terbakar? Cek tengok. Belakang beg saya ada apa-apa terbakar? Tak ada. Ha? Tak ada apa terbakar dah panas lah. Awak yang bau terbakar ni. Bau benda plastik terbakar. Benda ni macam dibawa. Benda plastik terbakar. Benda ni macam dibawa. Bau. Kan? Mana ada orang nak bakar kita je kat atas ni. Ya. Tekan lagi bawah terbakar. Bau lagi ya. Angin bukan daripada bawah, angin daripada atas. Bau lagi lah. Kita ambil bawah lah. Alah, ni nak ajak co-host pula. Orang tengah sibuk. Kan? Siapa? Tak tahu Spiderman. Lek. Orang rimah macam ni no. Oh, Imam. Orang tengah keluar. Jom kita turun di bawah lah. Okay kan, kami kena layan lah. Okay, kita tak akan layan benda-benda yang bau-bau kat sini. Sebab bau semua kami tak perlu kan. Kami tak perlu kamu bau-bau. Kami perlu kamu tunjuk di hang. Okay kan, kami kena layan lah. Okay, kita tak akan layan benda-benda yang bau-bau kat sini. Sebab bau semua kami tak perlu kan. Kami tak perlu kamu bau-bau. Kami perlu kamu tunjuk di hang. Kan, bau-bau ni kami buat tak layan. Tak biasa. Sampai atas. Relax. Video tu dia dipilih oleh taman tengah-tengah. So, main semua. Ada dua. Sini dekat bahagian. Biasa ni, gangguan ni. Bang. Led merah tu ni tadi tak macam ni. Data saya banyak lagi bang. Turun balik, kita turun balik. Duk kat pondok bawah main jar dah okey Jan. Okey, kita main kat bawah, kat pondok. Kita minta Pak Ngah kalau boleh bagi masuk dalam pondok lagi sampai. Ha? Apa tu? Abaikan bunyi kentut dah. Okey, segi apa kulung kutip beg ungu ni hamba ambil koin. Terima kasih daun keladi. Hamba ambil koin. Terima kasih daun keladi. Kalau senang datang lagi. Dua orang yang menang. Dua orang yang collect. Biar betul. Dua orang je. Sayang ah. Atas ni. Apa dia? Dengar ah. Dahsyat Cik Mun, telinga tajam ah. Punya mikrofon depa dapat semua kereta. Kadang-kadang viewer abang dia dengar suara kita tak dengar. Ya betul. Sebab depa dengar.
Sebab kita tak fokus. Kita fokus dia tak fokus kat live kita. Aku dapat tadi, Cik Mun dapat tadi screenshot kakak tadi betul lah. Cantik lah. Cik Mun bukan kaleng-kaleng tau. Tu lah saya kata. Besok apa YouTube channel aku naik apa 1000 subscriber lah. Lagi berapa dah? 363. 363. Boleh. Tak dia apa? Saya tip dia. Saya up hari-hari je. Itu rahsia saya. Dia kena hari-hari sekurang-kurangnya paling minimum 3 video shot. Saya video short, video full pun saya up. Dia video short, hang buat 3, video full buat 1, hang tengok. Viewer akan saya pakai handphone mesti dengar. Tap lagi geng. Pakai handphone. Handphone. Tu yang dia kata, dia dengar suara nosang tu. Lebah ni pun. Kat sini pun ada. Tapi ni lebah yang tak ada pisaunya. Ya ke? Kalau geng keris Kalau geng keris dia panggil orang macam Cik Mu mata helang. Betul. Malilah Cik Mu kaleng ah. Atas ni lain diganggu sangat teruk. Tak Ya. pasti lain ganggu apa sebab saya bawa Unify 5G. Jan bawa U-Mobile 5G. Red One. Dengan Red One 5G. Semua sangkut kan. Sangkut line bila dengar suara tadi, baru kapal baru dia sangkut line. Lagi. So tak pasti. Lagi sampai bawah. Kalau umur pangah kan. Saya akan online, saya akan start balik. Saya akan cakap start balik macam biasa. Tak puas hati. Tadi orang tengok tengah kan, video saya kat YT kan. Orang tak mau tengok dah. Pasal saya sangkut, lag teruk. So nak buat lagi sekali ke bawah. Tapi tak juga. Tak juga. Yang video tu dia sangkut. Tapi yang download je. Hang download, hang dapat full video. Takkan kot. Sangkut, yes. Abang mesti buat macam tu. Abang bila video tu sangkut, kita nak forward ke dia tak boleh kan? Abang download je. Download video tu dapat. Oh. Saya terkejut juga Jan main sampai atas. Ingat main pondok bawah je. Saya terkejut juga Jan. Jan main sampai atas. Ingat main pondok bawah saja. Awal lagi. Jack Sparrow. Kalau nak buat, saya buat betul-betul. Kau-kau punya. Ya, buat kau-kau tu naik sampai atas. Kan? Mana tahu kan, line okey. Kan, kita cuba. Anjing. Terima kasih Fahad. Terima kasih rezeki. Pelan-pelan bang, sini bayar, turun bayar sikit. Saya tengok tengah jalan ni bayar sikit. Lepas tu kongkiak ni. Kongkiak tu dekat tokong tu. Oh merah. Jauh lagi. Kita pun naik pun jauh juga tu. Kita naik jauh juga. Demi viewer kat mana Jan? Dekat ni rumah pusaka. Pusaka Pak Ngah. Ni kita naik atas bukit ni. Ni nak turun nak pergi ke rumah tu dak. Jauh kan. Kami kat atas kan. Nampak kan? Betul? Kami dekat atas bukit kan. Ya. Nampak. Mana lain tak kacau kan? Tak. Cantik masih ikut kau. Dah tak ada bau dah. Rasa tadi yang bau kapur baru tu dia lah Jan. Memang dia pun. Dah kata bau mayat. Saya ingatkan pocong kalau bau ni tu. Ikut kita lah. Saya ingat bau tu bau pocong. Kan pocong tak bau macam tu. Ya, pocong macam mana? Pocong dia bau. Thank you Jan sebab dah buat yang terbaik untuk viewer. Ya, betul. Saya pun tak puas hati kalau like lah. Tapi apa boleh buat? Kepuasan tu kena ada. Saya dah naik sampai atas. Pocong tu dia bau dia bau bangkai. Dia sebenarnya kalau kakak cantik pun dia akan bau bangkai tu ni. Oh, yang melur tu Dia akan bau bunga melur, dia jauh. Bau bunga melur, bau bunga tanjung tu dia jauh. Okey. Bila dia dekat tu dia bau busuk, bau bangkai. Oh, that means yang saya yang kena tu bau dia ada jauh lah tu. Sebab saya bau bangkai kurang. Apa tu? 2 minit. Udah naik ya. Tu hasil. Cong bau busuk. Okey. Tak apa. Itulah sekarang Titi tu kita kena balik. Titi sayang Titi. Ya, betul. Titi janganlah buat viewer tak boleh komen. Janganlah buat post tak boleh nak cakap-cakap. Kan, kesian kami Titi. Kami pun nak cari duit juga Titi. Betul. Kan.